Dalam video kali ni aku nak sharekan dekat korang dan aku nak bercerita dekat korang untuk orang yang baru nak bermula. Banyak orang yang aku perasan untuk dia bermula sesuatu sangat-sangat susah. Jadi video ni aku akan sharekan kepada korang beberapa tips ataupun beberapa aku punya suggestion untuk orang-orang yang baru nak bermula untuk membuat sesuatu perkara. Terutama sekali aku dalam dunia forex trading, which is sebelum ni aku dalam dunia bisnes. Aku akan cerita macam mana aku boleh bermula daripada bidang ni, switch kepada bidang ni, macam mana aku bermula. Jadi apakah yang menjadi asbab dan apakah menjadi salah satu punca kenapa aku start apa yang aku buat sekarang. Contoh, banyak orang dekat luar sana yang bila dia plan sesuatu perkara, dia rasa macam dia nak buat sesuatu benda. Dia cakap, okay, besok aku rasa aku nak buat bisnes. Okay, aku nak buka bisnes, aku nak pergi jumpa supplier, ataupun besok aku nak buat first step aku dalam dunia trading. Tapi sedar tak sedar, masa berjalan dengan pantas, tahu-tahu dah sebulan. Cuba korang ingat balik yang tengah tengok video aku ni. Mungkin ada yang di antara korang yang dah pasang azam untuk tahun 2025. Tapi cuba korang ingat, benda tu dah berlaku ke belum? Dah jalan ke belum plan korang? Dah start ke belum apa yang korang plan? Bila dah ni? Sekarang dah start dah bulan 2. Dah nak bulan 3. Dan kita pun nak bulan puasa. Lepas ni kau cakap apa? Kau cakap alasan kau, oh boleh lah, kita start selepas bulan puasa, kita start selepas Ramadan lah. Bulan 1 dah berlalu, kau pejam celik, kau just a blink of the eye. Okay, kau pejam mata, kau buka dah bulan 2. Bulan 2 kau cakap, oh lepas puasa lah aku start apa yang nak start. No, kalau kau rasa macam kau nak start something adalah hari ni. Kenapa aku cakap hari ni? It's all about momentum. Kalau satu benda kau plan untuk start tapi kau delay, kau cakap kita start esok lah, percayalah cakap aku. Dan aku pernah mengalami benda ni. Bila aku plan benda tu, kita start esok lah, last next week, last benda tu tak start tu, last benda tu hanya jadi sebagai kata-kata. Hari ni kau nak jadi orang yang bercakap di mulut tanpa tindakan, ataupun kau nak put in action. Sebab apa yang aku perhatikan kepada orang-orang yang berjaya adalah orang yang execute. Tak ada orang yang hanya sekadar cakap. Kau mungkin boleh bercakap dekat kedai kopi, aku ada big plan, aku ada idea yang power, aku ada idea yang boleh hasilkan jutaan ringgit. Tapi kau tak sedar yang bukan kau seorang je setiap hari bercakap tentang idea. Dekat luar sana 99% orang hanya bercakap saja. Contoh aku bagi tahu dekat korang, hari ni berani tak korang kalau contoh selepas korang dah cakap idea korang dah cakap, okay aku nak buat benda ni, aku rasa benda ni power, aku rasa aku nak start trading. Okay, sebab aku dah faham dah trading ni boleh buat duit. Aku dah nampak dah ada budak tu dia pakai SBJ, dalam umur dia muda 20-an dia boleh pakai SBJ. Aku rasa aku boleh buat dan aku dah belajar dengan si Funi. Aku dah belajar dengan mentor ni. Aku rasa aku dah ready untuk mula. Tapi deposit tak, trade demo pun tak konsisten. Apa yang aku dapat, feedback yang aku dapat selama ni adalah, saya tak mula lagi sebab saya busy ambil anak saya sekolah. Saya tak start lagi sebab saya ada kelas sampai pukul berapa, saya busy. Cuba tanya diri korang, sebenarnya betul ke yang korang betul-betul busy? It's all about korang nak ataupun tidak. Dia macam contoh, kalau korang masuk boxing, kalau korang masuk fight, dia tak tanya kau kalah sebab kau tak sihat ke waktu tu, kau rasa tangan kau injet ke. No, kau menang ke kau kalah, kau buat ke kau tidak. Kalau kau buat, kau akan ada momentum. Dan bila kau ada momentum, kau akan ada result. Selepas ada tindakan, ada momentum. Selepas ada momentum dan kau mula akan nampak result. Semangat mana pergi? Kau jangan risau pasal semangat. Kau jangan risau pasal saya tak ada semangat nak start, saya tak ada motivasi nak start. Motivasi datang selepas kau start satu benda. Dia macam api. Kau tengok kat belakang ni, kenapa aku buka api? Sebab aku nak sampaikan mesej ni dekat korang. Selepas kau tengok video ni, kau rasa macam rasa semangat nak buat. Sebab apa? Sebab ini bukan satu video motivasi. Ini adalah sebagai nak pupuk secepis api saja dalam diri korang untuk korang mula. Sebab untuk nyalakan api sangat susah. Contoh korang kat dekat hutan, korang nak nyala api pakai batu, susah. Betul tak? Susah. But once api kecil berlaku dekat korang punya sabut tu, kalau macam daun-daun tu kita buat, once ada secepis api je yang merebak dekat daun tu sikit je, kita mula akan letak daun, kita akan mula letak kayu semua, dan api tu akan jadi besar. Samalah hari ni dengan korang punya semangat. Samalah dengan hari ni korang punya momentum. Apa yang korang perlu adalah momentum untuk mula. Dan korang perlu mula je dengan apa yang korang ada. Jangan fikir, aku tak ada equipment handphone, aku just pakai Android je. Aku nampak trader-trader lain trade pakai iPhone, aku pakai Android, aku tak boleh nak start. No. Macam mana hari ni kau mula dan kau dapatkan benda yang kau nak tu. Contoh kau cakap, aku tak ada iPhone lah untuk aku start. Then buat duit dan beli iPhone. Macam mana kau nak beli iPhone untuk kau rasa benda tu fancy, tapi kalau step pertama pun kau tak buat, macam mana? Tak ada, betul lah. Tak ada benda yang akan berlaku, tak ada result yang akan terjadi kalau tindakan tak ada. Ramai orang
dia hari ni kan, dia ada idea, dia ada power gila idea dia. Dia rasa macam aku rasa aku patut buat bisnes ni. Aku rasa macam aku dah penat dah hidup macam ni. Aku rasa macam gaji yang aku dapat sekarang memang tak cukup. Aku rasa aku perlu buat side income. Aku rasa aku perlu buat ni. Dan tanya diri korang betul-betul, betul ke korang nak? Dan aku percaya sebenarnya setiap orang yang tengok video ni semua ada idea sendiri, keunikan dia sendiri. Aku percaya benda tu. Sebab manusia ni dilahirkan pelbagai jenis kelebihan. Aku mungkin power dalam bidang forex trading, business. Aku mungkin power dalam bidang certain bidang. Kau tak boleh samakan diri aku dengan kau. Mungkin kau power dalam apa? Mungkin kau power dalam marketing, mungkin kau power dalam buat baju, mungkin kau power dalam buat video, mungkin kau power dalam buat editing. So dekat zaman social media kita ni pula, dalam apa pun yang korang buat, let's say korang nak jadi the best footballer, ataupun korang nak jadi the best chess player, ataupun korang nak jadi the best boxing fighter, tak susah pun sebenarnya. Sebab apa yang korang perlukan adalah internet untuk kau dapatkan resources. Hari ni kalau korang cakap, oh aku tak pandai macam mana nak buat forex trading, aku tak tahu macam mana nak belajar, aku tak tahu apa yang aku patut mula, apa yang aku patut faham. Bro, it's 2025. Sekarang kita dari internet. Kau cuma perlu sesaja apa itu forex. Dan video tu aku dah buat dah yang sebelum. Korang boleh tengok. Dan korang boleh klik video sebelum. Korang fahamkan step by step apa itu forex. Dan mungkin first video korang dah tengok, oh okay, korang dah tahu. And bila korang tengok je first video, kalau akulah contoh kalau korang buka video, korang buka satu video, contoh korang nak tengok how to screenshot on MacBook, korang tekan je video tu, kau akan tengok video tu sampai habis. Tak, betul. 10 second pertama je bila dia cakap pergi klik sini, kau terus pergi buat. Kenapa? Sebab buat apa kau tunggu dekat video tu sampai habis untuk kau tengok, untuk kau mula? Kau just mula je, kau just buat je apa yang okay, buat benda ni, okay buat. Terus buat. Kalau kita tunggu dan kau tengok video tu sampai habis, oh okay, macam mana ambil itu tadi? Kau akan keep ulang. Sama juga macam idea apa yang kau ada hari. Idea apa yang kau ada hari ni bermain dalam kepala kau selalu. Okay, setiap malam kau nak tidur, kau ada idea yang menarik, kau ada idea yang power gila. Tapi bila kau bangun pagi besok, idea tu hilang. Kau dah lupa dah apa yang kau nak buat semalam. Kau dah lupa dah apa idea hebat yang kau rasa yang boleh buat fenomena dekat dunia, buat fenomena dekat Malaysia. Kau rasa benda tu hebat, kau rasa benda tu boleh pergi. Tak ada, benda tu tak jalan. Kenapa? Sebab tak ada tindakan pertama. Dan bila aku bercakap tentang tindakan pertama, jangan fikir tentang fancy, benda fancy. Tak. No. Kalau kau dekat luar sana yang mungkin tengah cari macam mana nak buat side income, ataupun kau baru habis lepasan SPM yang tengah nak cari figure out apa benda yang dia nak buat dekat luar sana, aku percaya yang kau dah tengok dah successful people dekat luar sana. Let's say kau nak jadi seorang forex trader, kau dah tahu dah forex trader mana yang kau rasa kau nak follow, kau rasa kau nak duplicate, yang kau rasa kau nak belajar dengan dia. Kau dah tahu dah siapa. Let's say business, kau dah tahu dah produk apa yang kau nak jual, siapa yang jual barang tu yang berjaya. Hari ni kau apa yang korang nak buat untuk berjaya dalam satu benda, apa yang korang perlu buat adalah kau just tengok contoh simple. Kalau kau nak buat bisnes baju, kau tengok contoh siapa yang buat paling top sekarang. And untuk pemula nasihat, kau tak perlu nak jadi nombor satu pun. Kau jadi sedang boleh. Sebab apa? Sebab untuk kau jadi nombor satu, kau kena fikirkan idea yang different. Tapi untuk kau jadi nombor dua, kau just perlu copy je apa yang nombor satu buat. Takkan mudah. Mungkin kau target nombor dua, tapi along the way bila kau dah start, kau akan dapat kau punya keunikan diri sendiri. Kau akan dapat authenticity diri kau. Mungkin kau target ke bulan tapi sampai ke awan. Mungkin kau target ke awan tiba-tiba sampai ke bulan. Kita tak tahu. Kita akan dapat result selepas kita mula. Jadi nasihat aku untuk dekat luar sana yang rasa masih stuck dengan apa yang dekat dalam situation life ni sekarang, aku tak rasa yang korang stuck. Aku rasa yang korang tak cukup mencuba. Korang mungkin boleh tipu diri sendiri yang korang cakap, aku dah cuba sehabis baik, aku dah buat sehabis baik, aku dah buat itu ini, aku dah buat semuanya. No, aku tak rasa kau buat semua benda lagi. Tak semua lagi kau dah buat. Kau pun muda. And mungkin dekat sekolah dulu kau belajar, kau exam kau kena lulus dan kau kena berjaya. Bila kau gagal, cikgu cakap kau loser. Kau dah diprogramkan sebagai loser. Kalau kau gagal, kau loser. Kau gagal, kau rasa kau tak berjaya dalam ini. Bukan sekolah, ini adalah life. Lesson yang berguna yang kau akan dapat dalam hidup ni adalah dijalankan. Kau turun padang, kau buat benda, kau fail, kau bangun, kau buat lagi, kau fail, kau buat lagi, kau fail. Sebab failure tu adalah step untuk kau mendekatkan diri kepada kejayaan, kepada sukses. Semua orang sukses dekat dunia ni bermula dengan kosong. Dan 90% statistik dekat dunia ni mengatakan semua yang berjaya bermula daripada family yang susah. So apa lagi alasan yang kau nak bagi? Apa lagi reason yang kau nak cakap?
Oh dia anak orang kaya, oh dia kenal orang dalam, oh dia ada network. Apa lagi reason yang kau nak bagi? Kalau kau rasa hari ni kau nak buat satu benda, let's say forex, macam apa yang kau buat hari ni, kau nak belajar forex, kau boleh masuk dekat channel Telegram. Kau boleh tengok link dekat bawah aku dah sediakan. Kau boleh masuk dekat situ dan slowly kau boleh belajar dengan. Dan aku juga buat untuk kita berjumpa dan belajar. Kau boleh berjumpa dengan aku dan kau boleh bertanya soalan dengan aku macam mana aku buat. Dunia ni tak susah pun. Kalau kau betul-betul nak apa yang kau nak, kau akan tolak ke tepi semua benda. Kau akan tolak ke tepi, saya ada nak kena pergi ambil anak sekolah, oh saya ada nak kena pergi jumpa kawan saya, oh saya ada nak kena pergi jumpa orang ni. Some bullshit reason yang aku dapat. Kalau kau betul-betul nak, kau akan tolak tepi semua benda. Kau akan tolak tepi semua benda dan kau akan letakkan satu tempat ni. Ini adalah jalan dia. Sama macam aku dulu. Aku start aku bisnes, ada seorang hamba Allah tu, aku PM dia, aku DM dia, aku cakap, aku betul-betul nak belajar nak buat bisnes. Aku betul-betul nak tahu pasal ilmu ni. Waktu tu aku nak belajar marketing. Aku betul-betul nak belajar. Tapi aku tak ada modal. Aku tak ada duit nak belajar. Aku tak ada duit nak bagi dekat awak. Saya tak ada duit nak bagi dekat awak. Tapi saya betul-betul nak belajar. Boleh tak saya nak belajar? Boleh tak saya nak jumpa? Waktu tu aku rasa macam tolonglah someone, ajarlah aku untuk aku buat bisnes. Ajarlah aku untuk aku buat duit. Tolonglah. Dan dia cakap, okay, saya boleh ajar awak, saya boleh tolong awak, tapi awak kena datang dekat tempat ni. So saya pun rasa macam, oh, tempat ni lebih kurang dalam 2 jam dari tempat saya. Saya pun cakap dekat dia, okey, tak ada masalah. On. Dan pada ketika tu, aku bekerja. Aku bekerja balik pukul 9. Waktu tu aku kerja dekat Genting. Balik je aku kerja daripada Genting. Pagi aku masuk, balik aku ni. Some of you akan cakap, aku penat lah, tak ada masa. Aku kena rehat, besok aku kena bangun pagi. For me, no. Aku lagi rela tidur 3 jam, tidur 4 jam daripada aku tak boleh tidur, fikir aku tak ada duit. Itu aku. Aku lagi rela cari jalan sampai tak tidur. Biar aku tidur dengan tenang dan aku boleh tidur dengan idea esok apa aku nak buat. Hari pun hujan. Malam pukul 10.30 dan dia cakap, kita jumpa dekat sini ya. Okey, saya cakap, okey, tak ada masalah. Waktu tu hujan. Dan waktu tu kenderaan yang saya ada adalah motor. Aku boleh bagi reason dekat dia, oh hari ni hujan lah, boleh tak kita extend. Kau siapa? Bro, wake up. Kau siapa? Kau nak jumpa orang yang dah capai apa yang kau nak capai, lepas tu kau bagi reason dekat dia. Does it make sense? No. Apa pun keadaan, pergi. Apa pun halangan, tolak tepi, this is. Dan aku pergi. Waktu tu hujan, malam, pergi. Pakai baju hujan, bahaya ke apa waktu malam sebab tempat tu ada jalan gelap. Pergi, jumpa. Belajar. Macam tu lah nak jadikan cerita. Betapa naknya. Hari ni kalau aku cakap, oh aku ada buat kelas, aku ada gather community, aku ada buat perjumpaan, aku ada buat live trade untuk bantu korang faham tentang forex trading. Tapi alasan yang korang bagi adalah bullshit punya reason. So aku kadang-kadang aku tak boleh nak brain. Betul kau ada pendapatan kau sendiri sekarang, betul kau ada pendapatan yang let's say gaji basic yang kau ada sekarang, betul. Tapi for me, you need to do something untuk tambah lagi. Along the way, bila korang tambah satu pendapatan tu, contoh hari ni kau belajar forex trading, ataupun kau belajar tentang bisnes, tapi kau ada kerja, kau belajar something, kau belajar skill. Apa yang aku nak sampaikan dekat korang ni adalah skill. Kau kena ada skill. Kau kena ada skill untuk kau dibayar. Kau dibayar based on kau punya skill. Kau tak ada skill waktu kau lahir ni, kau tak ada skill. Skill ni kena develop. So, skill apa? Skill nak buat bisnes, skill marketing, skill macam mana nak trading, macam mana nak analisa market. Kau kena ada skill. Along the time kau punya skill ni dah boleh jana pendapatan, kau dibayar mengikut kau punya skill, dan kau punya pendapatan dekat sini melebihi dengan kau punya pendapatan ni, pendapatan kau bekerja ni sebanyak let's say 5 kali ganda, ataupun kau boleh tampung setahun kau punya pembelanjaan dekat kau punya pendapatan ni, yang skill kau ada ni. Walaupun kau berhenti kerja, kau dah boleh tanggung hidup kau selama setahun dengan skill yang kau ada ni, pendapatan ni. Kau boleh keluar daripada 9 to 5 dan kau boleh fokus dekat kau punya career, which is kau akan ada freedom of time. Kau akan ada masa kau dengan family, kau akan ada masa kau dengan girlfriend kau akan ada masa dengan wife kau akan ada masa. But untuk pemula, untuk bermula, kau takkan ada masa. Kau jangan harap kau nak ada masa. Kau kena ready diri kau untuk kau tak cukup tidur, untuk kau tidur 4 jam. Kau bukannya baby, kau nak kena tidur 10 jam. Kau bukannya budak-budak yang kau kena tidur 10 jam, 8 jam, yang kau kena tidur tengah hari. Kau bukannya baby. Kau adalah grown up man. So act like you are. So itu yang aku nak sampaikan dekat korang. Apa yang korang terfikir nak mula, aku minta lepas je korang tengok video ni, mula je terus. Sama ada kau perlu PM orang tu untuk kau jumpa sekarang lagi. Kalau waktu ni kau tengok video ni petang, malam nantilah kau jumpa ni. Sekarang tak kau set, pergi jumpa, pergi set.
pergi buat, pergi keluar dan buat apa yang korang dapat. Jangan bertanggung, dan aku harap something yang korang akan dapat dalam video ni untuk pemula dekat luar sana. See you on the next video. Jangan lupa subscribe, like and share video ni dekat kawan-kawan korang untuk mula video.